Ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amira Natasha binti Iswandi. Hari ini saya akan membentangkan mikro pengajaran Cikgu Indaksi. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Waalaikumsalam, Cikgu. Okey, sebelum memulakan kelas, Cikgu nak kamu semua betulkan pakaian. Tudung-tudung ada yang sengit, ada yang baju sengit, yang baju yang terkeluar tu betulkan. Okey, sebelum tu Cikgu nak kamu duduk dalam keadaan yang selesa. Pandang Cikgu betul-betul. Okey? Semua okey kan? Okey. Okey, Cikgu nak kamu teka apa gambar yang kat depan Cikgu ni? Pokok. Okey, pokok. Okey, adakah sempurna pokok ni? Sempurna. Okey, jika Cikgu tanggalkan batang ini, adakah sempurna sebatang pokok? Tidak. Okey, kalau Cikgu tambah, adakah sempurna sebatang pokok ini? Sempurna. Okey, hari ini Cikgu akan membincangkan tentang sebuah karangan, tetapi Cikgu nak kamu semua fokus pada idea utama dan idea sampingan. Apa tu idea utama dengan idea sampingan? Siapa tahu? Dalam sebuah karangan ni apa? Ada yang tahu tak? Tak ada? Tahu. Okey, batang pokok ni adalah idea utama. Pandai. Daun ni adalah idea Sampingan. sampingan. Okey, idea utama ni apa? Idea utama adalah, cuba buat macam ni. Okey, bayangkan yang ini adalah batang pokok anda semua. Idea utama ini adalah idea yang menjadi pokok ataupun inti utama dalam sebuah karangan. Pandai. Idea sampingan pula adalah idea tambahan. Contohnya apa? Siapa tahu? Contohnya apa idea sampingan di dalam sebuah perenggan tu? Uraian. Lagi? Contoh. Lagi? Kesan. Okey, pandai. Okey, dalam sebuah pokok ni Cikgu nak kamu bayangkan, dalam sebuah perenggan perlu ada idea utama dan juga idea sampingan. Biasanya idea utama ini ada pada awal. Pandai. Okey. Okey, lepas itu Cikgu akan tunjukkan dekat bahagian hadapan kita adalah sebuah slide yang akan kamu baca bersama-sama. Tetapi untuk satu batang pokok ni adalah sebagai idea utama, manakala yang ini adalah sebagai daun. Okey. Seterusnya. Okey, Cikgu nak kamu semua baca sama-sama. Dan di atas itu ada nombor, nampak tak? Nampak. Nombor nilai akan Cikgu tanya. Lepas tu kamu contoh. Sikap jujur itu adalah idea utama, adalah tunjuk apa? Baca bersama-sama semua. Sikap jujur dapat menimbulkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Individu yang sentiasa berkata benar akan lebih mudah dipercayai oleh rakan-rakan, guru dan majikan. Sebagai contoh, seorang pelajar yang jujur tidak meniru ketika pemeriksaan dan mengakui kesilapan yang dilakukan.